Inilah kekuatan baru Harimau Malaya untuk merebut kejohanan Piala AFF 2026. Pasukan kebangsaan Malaysia yang dibimbing oleh Peter Klamovski kini sedang merangka strategi utama menjelang kejohanan AFF Hyundai Cup 2026. Skuad Harimau Malaya kini sedang giat memperkukuh skuad mereka melalui naturalisasi dan beberapa pemain keturunan baharu. Langkah ini diambil kerana Harimau Malaya memerlukan peningkatan segera kualiti untuk bersaing dengan saingan serantau seperti Indonesia dan Thailand yang telah pun berjaya dengan program serupa. Antara pemain naturalisasi baharu yang hampir pasti akan bermain untuk Malaysia dalam kejohanan AFF ialah penyerang berbisa JDT Bersunda Silva dan pemain pertahanan Giancarlo Garifuoco. Selain itu, FAM juga meneruskan usaha memburu bakat di Eropah yang berketurunan Malaysia. Antara nama yang dipercayai sedang dipantau rapi oleh FAM ialah Josh Robinson dan juga beberapa nama lagi yang mempunyai potensi besar di Eropah. Dengan kehadiran beberapa muka baharu dan kembalinya Arif Aiman sudah tentu membuat Malaysia kembali diperhitungkan sebagai calon kuat untuk merebut juara AFF pada Julai nanti.